Kau pahal balik. Lama dah tak nampak muka kau kat kampung ni. Tiba pula dah balik sini. Saja je balik, jenguk balik. Lagi pun aku lama tak balik. Sebab aku dah kena buang kerja baru-baru ni. Yelah, kau dah kena buang kerja baru kau nak ingat balik kampung. At least aku balik. Daripada aku tinggalkan kampung terus. Ya, aku hantar kau sampai sini je tau. Rumah aku dekat tu je. Malas lah. Rumah aku belah sana, rumah kau sana. Nanti aku nak kena U-turn lagi. Malas aku. Lah, takkan tu pun nak berkira. Dah, tak ada. Kau pergi jalan. Yalah. Payah sangat. Cepat. Aku nak balik ni. Tak boleh. Tak boleh. Thank you hantar. Yelah. Sialnya member. Mana panas yang kaki macam ni. Aku dah lama tak balik kampung ni. Last aku balik pun masa atuk meninggal. Mana rumah? Hello? Hello? Pan? Mak call kau daripada tadi ni. Kenapa tak angkat ni? Kau tengah buat apa ni? Yelah, abang tengah kemas rumah ni. Berapa sangat ni? Kemas rumah tu kemas elok-elok. Kalau nampak barang yang aneh-aneh ke, yang pelik-pelik tu, kau jangan usik-usik pula. Biar je. Barang yang pelik-pelik orang tak usik lah. Barang-barang lama, Ifan buang lah mak. Kau jangan. Tengok betul-betul. Rumah tu kan rumah lama. Atuk kau dulu tu pun bomoh. Kalau ada apa-apa, call mak balik. Ni, mak okey kat sana? Mak okey je. Okay lah, kau okay. Tu yang sorang-sorang kat situ. Tu yang mak call tadi tu. Tapi ingat pesan mak. Jangan kacau benda yang pelik-pelik dekat rumah tu. Yang aneh-aneh kat rumah tu. Ingat. Okey lah, orang tak buang lah. Okey. Benda pula tu. Kucing ke? Daripada aku buang masa macam ni, baik cari kerja kan. Duit pun tak ada. Sini lain pun tak ada.
Macam mana gaya nak buat. Macam-macam. Kan tak ada langsung lah ni. Kampung betul. Baru ada. Oh, benda pula jatuh ni. Kenapa tak nak sangkut pula ni? Assalamualaikum. Ipan. Assalamualaikum. Mana budak ni? Masuk je lah. Assalamualaikum. Ipan. Mak aku ada hantar lauk ni kakak. Tak ada orang ke? Assalamualaikum. Sing ono ing jero. Ipan. Kau buat apa ni? Saiki iku Benda ni? Tuan nampak kan? sing wujud gaibno awakmu sing kadhawuhan menengo kuwe bakal kakunci nganti aku dhewe sing buka